Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca kisah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Zi Chausan di Babi radhiyallahu anhu, dan dakwah Nabi kepada Sayyidina Bashir bin Wasosiyah radhiyallahu anhu. Ini kisah tu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli hikmatan syurga laina min qada'ina wa ya rabbal alamin. Allahumma salli hikmatan syurga laina min qada'ina wa ya rabbal alamin. Allahumma salli dakwah Nabi kepada Sayyidina Zi Chausan di Babi radhiyallahu anhu. Sayyidina Zi Chausan radhiyallahu kata, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada peperangan Badar, maka aku telah datang berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak kuda jantan daripada kuda betinaku yang bernama Karha. Aku berkata, wahai Muhammad, aku datang kepadamu membawa anak jantan kuda betinaku yang bernama Karha. Siapa kamu supaya kamu mengambilnya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak memerlukannya. Tapi jika kamu ingin menukarkannya dengan salah satu daripada baju-baju besi Badar yang kamu sukai, maka aku akan memberinya kepada kamu. Lantas aku menjawab, aku sebenarnya tidak ingin menukarkannya, walaupun dengan seekor kuda yang bernilai tinggi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu aku tidak memerlukannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Zi Chausan, tidakkah kamu ingin memeluk Islam lalu kamu menjadi daripada golongan awal dalam agama ini? Aku menjawab, tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam tanya, mengapa? Aku menjawab, kerana aku melihat kaum sendiri mendustai kamu. Aku menjawab, kerana aku melihat kamu sendiri mendustai kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tanya, bagaimana dengan berita kekalahan mereka di Badar yang telah sampai kepada kamu? Aku menjawab, ya, semuanya telah sampai kepadaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya kami hanya ingin memberi petunjuk kepada kamu ke arah jalan yang lurus. Aku menjawab, aku akan terima petunjuk itu jika kamu dapat menguasai Kaabah dan kamu tinggal di sana. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan jika kamu panjang umur, kamu akan dapat lihat yang demikian itu. Mudah-mudahan jika kamu panjang umur, kamu akan dapat lihat yang demikian itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, wahai si Fulan, ambillah karung bekalan lelaki ini dan kekalkanlah dia dengan tamar ajwah. Bekalkanlah dia. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, wahai si Fulan, ambillah karung bekalan, ambillah karung bekalan lelaki ini dan bekalkanlah dia dengan tamar ajwah. Apabila aku mula berpaling untuk pergi, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dia ini ialah antara golongan kuda paling baik daripada kalangan Bani Amir. Sayyidina Zi Chausan dalam kata, demi Allah, masa aku berada bersama ahli keluarga ku di gaur, tiba-tiba
datang seorang penunggang. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah yang berlaku kepada orang ramai? Dia menjawab, demi Allah, Muhammad sudah menguasai Kaabah dan dia telah tinggal di sana. Lantas aku berkata, kenapa aku tidak mati saja sebaik aku dilahirkan dan aku tiada lagi ke pengakuan ibuku, yakni sungguh malah nasibku. Alangkah baiknya jika aku telah menerima Islam pada hari itu. Kemudian aku memohon kota Hira daripada baginda SAW. Pasti baginda SAW memberinya kepadaku. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW telah bertanya kepada Sayyidina Zijausan radhiyallahu anhu, apakah yang menghalang kamu daripada menerima Islam? Sayyidina Zijausan radhiyallahu anhu menjawab, aku melihat kamu telah mendustakan kamu dan telah menghalau kamu dari tempatmu, di Mekah, serta memerangi kamu. Lalu aku ingin memastikan apakah yang kamu akan lakukan jika kamu menang atas mereka. Maka aku akan beriman denganmu dan aku akan ikut kamu jika mereka menang ke atas kamu. Aku tidak akan mengikuti kamu. Kedua, dakwah Nabi kepada Sayyidina Bashir bin Khasusiyah. Sayyidina Bashir, dakwah Nabi kepada Sayyidina Bashir bin Khasusiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Bashir bin Khasusiyah radhiyallahu anhu kata, aku telah datang berjumpa Nabi SAW dan baginda SAW telah mendakwah aku kepada Islam. Kemudian baginda SAW tanya, apakah nama kamu? Aku menjawab, namaku Nazir, pemberi amaran. Baginda SAW bersabda, bahkan nama kamu ialah Bashir, pemberi berita gembira. Kemudian baginda SAW telah menempatkan aku di Sufah. Apabila hadiah datang kepada baginda SAW, maka baginda SAW akan menyertakan kami bersama dalam menggunakan hadiah itu. Jika sedekah yang datang, maka baginda akan menyerahkan kesemua sedekah itu kepada kami. Pada satu malam, baginda SAW telah keluar dari rumahnya. Lalu aku terus mengikuti baginda SAW. Dan baginda SAW telah menuju ke kuburan Baqi'. Sampai di sana baginda SAW membaca doa, selamat sejahtera ke atas kamu wahai penduduk pendapatan orang-orang beriman. Sejahtera ke atas kamu wahai penduduk pendapatan orang-orang yang beriman. Sungguhnya kami akan menyusul kamu dan kami juga akan kembali kepada Allah SWT. Sungguhnya kamu telah dapat kebaikan yang banyak dan kamu telah terlepas daripada keburukan yang berpanjangan. Kemudian baginda SAW paling ke arahku lalu bertanya, siapa ini? Aku pun menjawab, Bashir. Baginda SAW bersabda lagi, apakah kamu tidak reda bahawa Allah telah memalingkan pendengaran kamu, hati kamu dan penglihatan kamu ke arah Islam daripada kalangan kabilah Rabiah yang membela banyak kuda, yang membela banyak kuda yang elok-elok, dan mereka juga berkata bahawa jika mereka tidak ada, pasti bumi akan dikebalikkan bersama dengan penduduknya. Aku pun menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Baginda SAW bersabda lagi, apakah yang menyebabkan kamu datang mengikutiku? Aku menjawab, aku bimbang Tuhan akan mendapat apa-apa musibah atau dipatuk oleh binatang-binatang yang melata di bumi. Dalam riwayat Baihaqi dan Tabrani, baginda SAW bersabda,
Ya Bashir, apakah kamu tidak memuji Allah Ta'ala yang telah membawa kamu dengan ubun-ubun kamu ke arah Islam daripada kalangan Bani Rabi'ah serta kaum dalam riwayat Baihaqi dan Tabrani, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Bashir, apakah kamu tidak memuji Allah SWT yang telah membawa kamu dengan ubun-ubun kamu ke arah Islam daripada kalangan Bani Rabi'ah, satu kaum yang berkeyakinan bahawa kalaulah tidak kerana kewujudan mereka, pasti bumi akan terbalik. InsyaAllah apa yang kita dengar, kita sama-sama ambil tibar dan sama-sama ikut oleh untuk dengan tasbih kepada Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.